Dulu saya ingat kejayaan tu bila semua orang kagum. Tapi sekarang saya tahu kejayaan sebenar datang dari dalam, bukan dari sorakan luar. Saya mula senaraikan semula apa yang buat saya rasa benar-benar hidup. Bila saya boleh solat berdiri tanpa sakit lutut. Bila cucu-cucu datang peluk sambil jerit, "Tok Ayah!" Bila saya buka dompet ada cukup. Tak banyak tapi tak risau. Bila jiran susah, saya boleh bantu. Bila saya bangun pagi, tak perlu kejar masa, tapi saya tetap sibuk dengan benda yang saya suka. Kejayaan bukan tentang siapa paling hebat, tapi siapa yang paling bersyukur. Saya pernah kalah dalam bisnes, pernah rugi ratus ribu. Tapi hari ini, saya ada masa untuk dengar azan, pergi masjid, duduk bawah pokok, tulis jurnal. Itu yang saya tak pernah beli masa muda. Dan bila saya tak perlu lagi buktikan apa-apa pada sesiapa, barulah saya rasa benar-benar bebas. Saya tak kisah orang nak pakai kereta apa. Saya tak peduli orang tengok saya pakai baju sama 3 tahun. Saya tahu apa yang saya cari. Dan saya yakin kau pun sebenarnya cari benda yang sama. Dalam part terakhir nanti, saya nak kongsi satu perkara yang ubah cara saya lihat kejayaan sepenuhnya, iaitu konsep memberi. Tunggu.